Wah, best lah cerita Boboiboy Baraju ni, Galaxy musim 2 Baraju ni. Best lah. Aku rasa aku nak jadi Boboiboy lah. Jadi kita pergi kedai baju. Kita nak beli baju Boboiboy, topi Boboiboy, slow boy. Jom, tu ada kerja. Bang, ada tak jual topi Boboiboy, baju Boboiboy yang slow Boboiboy? Ada dek. Ada kat belah kiri ni. Ada kat itu nanti cari Terima kasih bang. Sini mana? Sini. Nanti kita ambil. Kita ambil dah. Bang, bilik test kat mana bang? Test baju. Test baju dekat situ. Terima kasih bang. Ni kita dekat baju ni. Okey, jom. Okey dah. Wah. Aku dah jadi Boboiboy lah. Wah. Okey. Bang, semua harga berapa bang? Tak boleh. Abang belanja. Dia ambil lah. Uish, abang belanja. Terima kasih lah bang. Saya bagi duduk bang. Wah, dapat free lah. Wah, bagus lah bang ni. Aku dah macam Boboiboy dah. Wah, nice lah. Dia ada sekali dengan jam dia. Tengok jam dia. Wow. Lalu kita pergi ke depan. Kita tengok. Bang. Oi. Bagus terus ke depan. Sekejap. Siapa tu? Itu kan Adudu. Yang jahat dekat cerita Boboiboy tu kan. Aku kena lawan dia. Sekarang aku nak berubah jadi Boboiboy lain. Sedialah Dudu. Boboiboy Halilintar. Wah, aku dah jadi Boboiboy Halilintar lah. Masa aku rasa kan Dudu dengan pedang aku ni. Dudu macam apa? Terbelasah dah. Ya. Dudu kau ni yang jahat kan. Wah, dia ada pistol. Boboiboy, kau yang ambil paus perau. Cuba sekarang ni bagi paus perau tu cepat. Kau tak aku tembak kau. Kau nak tembak tak nak? Aku ada pedang. Rasakan ni. Ya. Sing. Kejap. Ya. Aduh. Yeay, kita berjaya. Let's go. Kita berjaya kalahkan Adudu. Yeay. Let's go. Tapi ada bom di tepi Adudu. Yeay. Ini kan? Ini bom. Alamak. Tidak. Aku kalah guys. Tidak. Aduh. Tidak. Mimpi je ke? Aku jadi Boboiboy. Aduh. Dah malam. Baik, rumah dulu lah.